Burung pipit terbang sebelah bangun. Ikan dalam air tak dapat dicap. Hari ni kita nak sembang pasal war. Orang yang buatnya datang daripada bercap. Nampak kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pantun. So harap kau orang yang pantun kat luar sana jangan marah Cok. Cok main bedeh tu dalam kepala kan masuk. Pop. Sebabnya hari ni Cok selalu Cok tak gabra. Tapi kali ni Cok gabra. Sebab apa? Kita punya responden ataupun panel jemputan kita ni, dia punya mulut lagi hebat daripada Cok. Dia nak sebut pun pasal war lah orang Kuala lah. Orang Kuala Cok punya lorat kata panggil war kan. Tapi kalau ni sebut baku itu wow. Kan. So hari ni tajuk kita pasal wow. Satu permainan tradisional yang ada di negeri Perak. Cok pun baru tahu bahawasanya ada wow Perak. Kalau hidup kita anggap wow ni memang arah timur punya negeri lah kan. Kelantan, Terengganu. Tapi kita di Perak rupanya ada wow kamu. Jadi kita nak bersembang dengan responden. Kita nak tanya macam mana proses dia buat. Kita tanya semualah detail pada dia. Yang penting orangnya pun bukan calang-calang orang kamu. Seorang perempuan. Wanita yang hebat. Credibility dia pakar buat wow ni. Selalu kita fikir orang lelaki pasti nak raut apa buluh ke apa benda ke lah bahan-bahan kan. Tapi orang perempuan koma. Itunya Cokabo orang Perak bapak segala handai. Orang Perak memang power koma. Jadi jom kita berkenalan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Cok. Ya Allah. Tengok suara itu mani. Halo je. Pandai je Cok kita ya. Ya. Puan Asmah ataupun mesra kalau kita panggil Kak As boleh? Ya boleh. Kak Asmah okey. Cok nak panggil Kak Asmah lah. Boleh. Kak Asmah pun boleh. Kak As pun boleh. Sebelum kita nak pergi kepada 475 soalan. Oh tu dia rasanya macam nak bermalam di sini ni. Ya kita berkenalan dulu. Berkenalan dulu tak? Sebab yang dekat luar ni Kak, belum ada yang kena Kak lagi. Ya ada yang tak kena. Kan. Jadi yang mungkin penonton-penonton Maib ni dia punya penonton dia jauh. Oh tu dia. Sampai merata-rata Kalimantan pun ada. Oh, jadi Kalimantan mungkin tak kena Kak. Jadi kita berkenalan dulu. Boleh. Boleh tak Kak cerita sikit asal usul Kak, berapa umur, berapa keluasan tanah? Nak rahsia ke nak dedah ke? Ikut Kak lah. Ikut Kak lah ya. Kan nak muda kita muda lagi tak? Nak chat kat tepi Con pun boleh Con pandang itu kan. Okey. Okey Kak silakan. Okey. Assalamualaikum. Okey, nama saya nama diberi Nur Asmah binti Daud. Umur Kak As 50. 50. Itu tetap lah ya. ya. Hidup kurang-kurang. Hidup kurang-kurang. Netap lah tu. Kalau nak suruh Con edit pun boleh. Boleh juga ya. Kita potong lah kejap lagi tak. Bagi muda sikit ya. Okey, Kak As ni asal usul daripada Batu Gajah Perak. Memang Perak? Memang Perak. Alhamdulillah. Tapi kalau bila dah ni main wow ni, orang kata Kak As ni orang Kelantan. Yelah kan. Itu yang sedih kan. Kadang ada juga main dekat dalam Ipoh ni pun orang kata daripada Kelantan ke. Aduh sedihnya. Rasa nak keluar IC 08. Masih lagi orang Perak tak tahu bahawasanya kita ada wow. Ya, masih lagi orang Perak tak tahu kita ada wow sendiri. Menetap di mana Kak? Akak menetap di Bercam. Bercam. Di Bercam. Alhamdulillah. Bersebelahan dengan Tambun lah. Tanwi Tambun lah. Dekat lah situ kan. Beronang tu. Ya. Nampak lah. Ya. Asal kok ni sebenarnya dengan wow ni sebelum tu akak nari, akak teater. Oh, memang orang seni. Memang orang seni lah cakap kan. Lepas tu akak rasa macam nak bila buat tu pesut ruangan. Sorang-sorang kan. Lepas tu akak kata boleh lah cakap kan bila JKKN tu hantar akak pergi Pulara dulu. Ada tengok Pulara ya. Pulara di Pangkor dulu. Bersantai-santai lagi ni lah. Tanya-tanya seorang abang tu dia kata awak pun main wow. Macam best. Boleh ke awak ni orang perempuan ni main cakap kan. Boleh tanya. Kita cabar lah dia kata. Kita cabar orang lelaki ni. Malu lah kak kata kan. Kamu cabar. Kak ni pula pantang orang cabar. Aja gemuk kata. Orang Perak kata je gemuk ya. Kata pergilah kak belajar sampailah ke hari ni daripada akak pembuat pemain sampai jatuh tergolek-golek atas tanah Johor, atas tanah Kelantan, sampai jari akak pun nak diputus dengan tali wow tu. Uish. Kau tahu tali wow tu tali apa? Tak tahu. Tali pancing. Demo mancing ikan di bawah. Cuma ni mancing ikan di atas. Dia memang tali tu memang ni sikit bahaya. Ya, bahaya dia tajam kan. Sikit, Lepas tu teknik membawa tu tak betul. Sebabnya Kak belum habis belajar lagi waktu tu. Udah gede-gede nak pergi
ke Johor. Ya, Pergi. Masa naik kan mula-mula lucu. Kak tak tahu ke kiri ke kanan ke Kak menarikkan tali tu kan. Tu hanya grip lah. Orang panggil grip kan. Demo sana tu campur-campur bahasanya. Ya. Grip. Lepas tu bila dah ni kan Kak Am jerit lah minta tolong orang. Sakit. Sakit kan sebabnya jari tu dah memang nak putus dah 3 jari ni. Oh. Lepas tu tak tahulah negeri mana datang putuskan tali tu. War Kak Am pun melayang tempat lain dah. Baru Kak Am rasa macam baru sedar ke diri. Kalau tak memang 3 jari ni tak ada dah. Memang dah habis sangat dah kan. Merah biru dah depan. Dah memang dah biru dah ni 3 jari ni. Memang dah biru sebab dah tak tahu hala ke mana dia tarik kan. Yalah dia belit-belit tu. Lepas tu Kak Am kata aku fed up aku tak nak dah. Tu memang mencabar lah waktu pada waktu tu mencabar. Lepas tu Kak Am kata hantar saya balik saya tak nak balik. Masa tu kira serik dah dengan awak. Serik dah pertama kali. Pertama dan tak akhir lah kau kata kau tak nak. Tu adalah bapa angkat kau 2 orang. Orang Kelantan. Tu dia kata asal-usul kau nama akak di layang-layang ni Mek tu depa lah bagi. Itulah saya kau daripada panggil Mek. Aku kata aku orang Perak panggil Mek. Cakap ya panggil Yong tak apa juga elok. Dia panggil Mek pula. Aduh kan. Ada le orang panggil Mek lagi. Kalau dekat festival depa panggil Mek. Depa kena akak dekat festival dengan Mek. Kalau kata di Perak ni tak biasa-biasa panggil Kak Ah je. Lepas tu depa tunjuk ajar kau macam mana nak break tali tu. Macam mana nak teknik permainan tu kan. Dia kata kami ajar ni harap sampai kalau kat ahli-ahli baru dia kata. Jangan simpan ni. Akak kata okey baik. Pergi ke tanah Kelantan gitu juga. Lampung letih sangat katnya akak pun jatuh. Jatuh macam tu juga. Mana di Kelantan pernah dapat jatuh. Ini yang kebangsaan belum lagi international. Di kebangsaan akak jatuh di Tanah Johor. Tanah Johor teruk lah akak jatuh. Kan jatuh apa sampai dah kata apa? Dah tahap yang tak tahu nak cakap. Oh ya? Sampai orang kata apa merasuk. Tanah Johor paling teruk. Oh dah ada elemen lain juga. Ada elemen lain lah masuk kan. Itu kat Johor paling teruk lah. Kak tak ingat tahun berapa. Lepas tu yang kali kedua kak jatuh di tanah Kelantan. Tapi tu sekejap je lah. Mungkin akak terlampau penat kan. Tiba-tiba tengah-tengah sembang-sembang boom jatuh. Tu orang Kedah. Yang tu akak berasa lah orang Kedah yang tolong. Sebab itu cepat akak sedar diri kan. Itu je lah. Lepas tu akak kali kedua nyaris juga nak terputus ni tangan ni. Tangan ni belah ni pula. Itu di Satun tahun itu akak ingatlah baru lagi kan. Tahun 2020. Waktu tu akak pergi dengan arwah suami akak lah. Memang inilah jari ni. Memang dah waktu tu akak naikkan layang-layang international. International memang berat lah. Kalau ikutkan compare antara international dengan kebangsaan ni macam wow ni kan kebangsaan ni. Akak rasa kalau kata beza dua tu akak lagi suka international. Bukan apa lagi mencabar pada akak. Dia ada beza juga. Ada beza. Lepas ni kau nak main pakailah seorang tangan. Memang kena pakai. Memang kena pakai. Cuma macam kita orang mula-mula main kan. Memang kena pakai lah. Biar orang kata, lah pakai sarung tangan. Ya lantak orang kata apa. Ni lantaknya diri kita kan. Kalau tok ni habis ni, kuku-kuku ni habis hancur. Yalah. Sebabnya tali pancing. Bahaya. Tajam. Betul. Cok ada mancing pakai sarung tangan. Yelah. Bahu kok ni pun pernah berdarah. Kena tikam dengan kepala war. Tak jadilah kalau kau pergi tu Cok nak main wow ke layang. Takut dengar. Tak takut. Akak boleh buat takkan Cok tak boleh buat. Dok nanti kalau ada kekurangan kat Cok nanti hantaran Cok turun lah. Turun lah. Gitu. Bukannya orang perempuan yang nak kena kerja. Orang perempuan lah. Orang perempuan lah kalau kata cedek sikit udahlah kena. Cok silap. Tu dia. Itu secara ringkasnya kok punya pengalaman. Pengalaman. Tapi orang tak tahu sekarang ni kok dah terlibat dengan dunia wow ni. Dek kerana kok minat ataupun kok ada mewarisi daripada ahli keluarga yang boleh sampai tahap boleh buat wow. Ikutkan memang akak minat lah. Memang kok minat. Akak minat. Lepas tu pula yelah minat. Dia rasa benda ni suka yang mencabar pada akak. Sebab akak ni memang suka benda-benda yang mencabar. Okey, lepas faham. tu pula dapat pula suami arwah pun dia guru wow. Daripada situ juga lah. Mana arwah abang orang mana? Orang Perlis. Orang Perlis. Orang Perlis. Maknanya kok belajar buat wow apa semua daripada abang saudara kok juga. Orang kira pangkat-pangkat abang saudara jugalah kan. Lepas tu pula berkenalan pula dengan arwah di Johor. Daripada situlah. Perkenalan udah legatai kahwin pula dengan kamu ni. Yalah. Okey, nak tanya kok. Kita hari ni kok bawa sampel wow-nya besar koma. Jadi kau terpaksa letak di belakang tu lah. Nah, sebab sangat-sangat besar. Okey, nak tanya kok untuk kok tunjuk tu mungkin susah kamu boleh tengok lah dia punya gambaran yang tergantung. Gambaran di belakang ini ya. Dalam satu wow tu, apa yang ada kak daripada kepala sampai bawah? Nama-nama dia tu. Akak nunjuk itulah ya. Okey, yang rambu tu rambu dia. Ibarat rambut lah. Okey, atas dia tu kepala dia. Okey. Lepas tu yang ini sayap dia. Okey. Ibarat
badan kita lah. Badan kita ni ekor dia. Ekor dia. Ekor dia. Yang ni tulang belakang dia. Hmm. Maknanya cukup lah macam sifat manusia. Ah. Kepala, dada. Lepas tu ekor tu kira kaki lah. Kita lah. Kaki Okey. kita lah. Ada nama istilah dia ke? Nama dia macam contoh kerih lah. Kerih kita ni Lut hulu. 7, lut 5 ya. Ada juga macam ni. Macam Perak ni nama dia. Dia ada nama. Ada nama. Macam tiap-tiap negeri semua ada nama. Ya. Semua ada nama. Perak. Perak wow 1000 bulan. Oh, 1000 bulan. Wow 1000 bulan. Oh. Kalau wow bulan gini. Wow bulan gini dia 1000 bulan. 1000 bulan. Wow 1000 bulan. Asal usulnya pun memang daripada Sultan Perak kita juga. Oh, ni Cok tak tahu ni. Cok tak tahu ni. Betul. Kena bagi lebih lagi ni. Okey. Okey, kira account. Ya. Okey. Oh, daripada tuanku. Ya. Oh. Masa tu tuanku dia ngikut siapa? Sungai Perak. Berjalan dengan kawan-kawan kerabat dia mula kan. Kebetulan masa dia pergi dekat pesisiran Sungai Perak ni, Okey. dia nampak orang main wow. Dia kata, "Oh, kamu main apa ni?" "Kami main wow, tuanku." Lepas tu dia kata, "Oh, cantik wow ni." Cakap kan. Kebetulan dia kata dia nak main. Bila dia nak main tu dia nampak bulan. Daripada situ terbitnya nama. Itu kaitkan dengan bulan tu 1000 bulan. 1000 bulan Perak. Lepas tu pula, macam wow bulan ni, dia banyak berunsurkan bunga dengan daun. Dengan akar menjalar semualah. Tapi di Perak ni unik. Sultan Perak dia kata dia nak 3 colour. Sama juga dengan bendera kita. Putih, kuning, hitam. Nak juga warna dia. Okey. Lepas tu corak tak payah pening-pening sebenarnya. Ambil je bunga padi. Okey. Lorek lah kamu macam mana bunga padi. Dia cakap kan. Dia nak bunga padi. Simple lah. Simple dia cakap. Jangan nak pening-pening kepala macam Nema ni punya. Tak payah, simple je. Lepas tu pula banyak ciri-ciri Islam. Oh, yang tu menarik tu. Banyak ciri-ciri Islam. Antaranya. Okey, ni warna perak lah. Antaranya ni yang duit-duit siling ni. Oh, duit siling. Duit siling ni ada 2, 3, 4, 4, 4. Apanya Cor? Semayang. Tu dia. Dia kata kita olahkan wow kita ni, wow Perak ni unsur Islam. Mahir tu, baru tahu tu. Baru tahu. Lepas tu tengah ni udah lah hilang bintang di langit. Pasal hilang. Hilang lah, udah sana sini, udah cicor. Udah cicor orang Perak kata kan. Bintang tu rukun Islam yang kelima. Maknanya bintang 5. Dia masih lagi macam podcast yang sebelum ni. Warisan kita ni kalau dikaji balik dia akan pergi pada Islam juga. Sebenarnya. Mantap. Itu yang bila Kak Abah bawa dia terkejut ni wow apa ni. Sebab wow lain mana ada duit-duit seling. Kita orang Perak kaya mah kata dia. Jadi cuba boleh kaitkan dekat sini, patutlah kok daripada tadi sebut pasal duit je. Pening Cok. Okey, selain daripada bermain, mungkin kau boleh buat sendiri wow. Boleh. Antara bahan yang kita perlukan kau untuk buat satu wow Perak 1000 bulan ni. Okey, kita biasanya kita perlukan buluh. Buluh. Buluh tentulah sebab nakkan kanker dia, tulang dia. Kan? Buluh, lepas tu pisau nak meraut dia, lepas tu tali nak ngikat dia. Lepas tu busur dia. Busur kalau dalam festival dia nak daun ibui. Daun ibui. Daun ibui di sini memang tak penuh nak dapat. Tapi kadang-kadang selalu kami eksport daripada Kedah. Tapi ada juga pakai daun urat kangkung. Oh, boleh? Boleh juga. Ada orang yang pandai buat jadi. Macam ada kumpulan akak hari tu dia ambil daripada kulit pokok. Akak tak tahu pokok apa dia ngambilnya kat tempat kerja dia. Bila masa tu akak tengah jadi pelayang lagi lah. Masih lagi pemain lah. Pengadil kata bunyi siapa ni? Bunyi siapa hak mana ni? Kuat sangat. Lepas tu kok kata entah siapa punya wow. Kok tengah main ni siapa punya wow memekak. Kuat benar bunyinya. Bunyi kan? Hai, ada lensuyo ke kak kata? Untuk kamu lah. Lepas tu bila turun. Oh, punya akak punya. Dia pun semua tanya ni pakai daun apa? Entah kak cakap. Bukan saya yang buat. Tim saya yang buat kak kata kan. Lepas tu dia kata bagus lah dia cakap. Bunyi kuat dia. Bunyi memang kuat. Sebab dia kena slowkan muzik tu kan. Nak dengar siapa punya paling kuat. Punya orang Perak punya paling kuat. Kok bodoh je lah main je lah kan.
Main lah tok kamu. Dia tu kok dengar kat tali dia tu. Rasanya aku punya ni kau kata. Lantuk kamu lah, kamu pergi je. Kamu pergi je elok-elok katanya. Menang tak menang belakang kira. Janji kamu pergi je naik elok tinggi kan. Dia pakai kulit pokok. Pokok apa kau tak tahu sampai sekarang. Yang itu rotah-rotah dia tu? Kotah-kotahnya kat sini ada jual. Rotah biasa lah. Kotah biasa je. Kalau nak lawa-lawa tu kita berbual lah shining tu. Carilah kotah yang shining tu kan. Okey. Selain daripada main, selain daripada buat, ada tak kau buat jual ke apa ke? Ada juga. Oh, kau buat jual ada juga akak buat jual, akak buat souvenir kan. Kadang ada pejabat-pejabat nak kan yang besar-besar tu kan. Tapi banyak akak berbual dalam frame lah. Banyak akak berbual dalam frame. Yang paling kos dia paling tinggi untuk satu wow. Ada tak kau yang kau pernah buat? Kau pernah buat wow besar ni dalam harga 500 ke 600. Itu pakai material apa tu? Semua kotah. Semua kotah. Kotah. Ada juga yang nak pakai kain batik. Kain batik murah lah sikit kan. Kita letak harga tu. Sebab sekarang ni memang kau tak nak meraut. Tapi kalau kain batik itu buat main boleh? Boleh terbang? Tak boleh. Dia kena kotah juga. Kena kotah juga. Boleh, tapi nak kena cari kain yang betul-betul nipis. Yalah, sebab dia ada tembus angin tu kan. Boleh juga main, tapi berat sikit lah. Itu je. Macam kotah ni ringan. Dia boleh juga terbang, tapi kalau tarik dengan kapal terbang lah, maknanya dia naik kan. Boleh juga. Nanti kita cipta ya. Itu dia penerangan dia Komo. Penerangannya ya. Nampak orang yang biasa main, biasa buat kan, dia memang dalam kepala je isi dia tu kan. Isi tu, ilmu tu sangat mahir. Nak tanya juga, kalau lah kau buat satu wow ni ataupun layang ke apa ke, saiznya tu mestilah orang kata pengaruh juga dengan masa kita nak siap kan. Contoh lagi besar lagi makan masa. Kan? Lagi besar lagi makan masa. Kalau kecil lagi cepat. Kalau kecil, kalau kata macam ni 4 kaki, kalau tak ada siapa ngacokok lah. Sehari. Dok sehari. Kalau perak punya mau jadi. Mau jadi. Okey. Kalau kata yang macam ni bersobek, orang panggil bersobek ni mau 4 hari, paling tidak pun seminggu lah. Kalau dalam pertandingan 4 hari dia pun bagi masa. 4 hari, pagi sampai petang, pagi petang. 4 hari tu kena siap lah. Itu juga dia punya tu mempengaruhi lah. Kalau banyak dia punya solid-solid dia tu solid warna, colour mala dia tu memang lambat lah. Saiz yang paling besar ada lagi ke? Ada. Paling besar 10 kaki kau pernah bawa naik. Kaki tu besar kemah orang berniaga tu. 10 kaki kau pernah bawa naik. Tapi bukan untuk Perak lah, kau bawa naik untuk Pahang. Kak pernah bawa naik. Itu pun dia pencabar akak juga kan tu. Masa tu akak tengah masih lagi pemain. Kata Kak Mek, jom tanya. Mana? Naikkan wow besar tanya. Mati. Tak adanya mati. Jom tanya kan. Ya. Akak bayangkan macam mana aku nak naik kawan besar ni. Aku ni renit kan. Memang dia menolong. Sementara nak naik tu. Lepas naik tu akak seorang je nak kontrol dia. Lepas tu akak kata mati aku ni karang. Cakap. Karang macam mana? Glove memang lah pakai kan. Oh mampu akak kata. Rupa-rupanya dah naik-naik. Memang mati sekejap lah kata. Berat kan. Berat. Tapi memang mencabar lah. Memang mencabar. Kalau kau di Ipoh di Bocam ada main juga? Tak ada. Jangan tanya. Saja tak ada juga? Tak ada. Tempat tak ada. Cuba kita minta. Menteri besar je. Marah terus dengan kakak. Dia nak sodok tanah mana tu? Tak tahu dah. Ada satu tempat. Kita keluar je daripada Tol Jelapang tu. Tol Jelapang, baik. Belah kiri kan? Tempat map lama tu. Takut kalau dia terobang pergi atas highway macam mana, Cok. Kalau lah wow terbang tak apa, ni kok yang terbang lah. Terbang apa. Dah tak jumpa jalan balik. Atau boleh kot kat situ. Sebab biasanya kalau pertandingan ni mereka ambil 10 meter. 100 meter, sorry. 100 meter. Tapi 100 meter pun nak lebar luas lagi kan. Yalah, takut betul, dia ke hulu ke Helios. Jenuh kita nak nambat dia. Sebab setiap kali pertandingan 100 meter. Daripada Anjung ke ini 100 meter. Lepas tu dia punya tali pancang tu ada 10. Maknanya 10 pengadir duduk situ. Maknanya 10 player lah duduk kat situ. Campur-campur negeri lah dalam tu. Tu memang nak kawasan luas lah. Kalau saja-saja untuk War International ni kecil-kecil pun boleh. Hari ni kita bawakan Kak Asmah ni untuk kita terangkan pasal wow ni lah. Wow negeri Perak ni kan. Dan juga orang kata kita nak ambil sedikit input-input ataupun benda yang kita boleh suntik di dalam podcast kita ni, elemen Islam tu. Kan? Sebab macam Cawang Kabur lah, dia pihak Maib kita dan UPSI nak ketengahkan tentang warisan kita yang selalu dianggap ada unsur yang tak menarik. Macam kau cerita dia Awe tadi. Cuma nak tanya, kau jatuh di Johor kan. Tak dinafikan, memang ada kau. Bukan cerita wow je, cerita apa saja warisan kita. Memang ada setengah orang memang dia tak tahu daripada mana
mana benda tu boleh datang kan? Siapa Siapa yang mereka-reka untuk warisan kita ni kena bersangkut paut dengan benda-benda macam tu. Untuk pengamatan kau, ni bahasa tinggi ni. Boleh takut lah kasih ni. Pengamatan kau sendirilah. Bila kau dah campur dengan negeri-negeri lain ke apa kan. Kenapa benda tu ada di dalam permainan tradisional? Wow. Satunya pada akak lah, akak rasa mungkin mereka nak menang sebab bertanding kan. Mereka nak menang. Lepas tu daripada tak boleh naik jadi boleh naik wow tu. Daripada tak cantik boleh jadi cantik wow tu. Sebab ikutkan wow ni ada je aura dengan kita sebenarnya. Itu ceritakan sikit tu. Macam mana? Itu jelas je. Okey, sekarang ni kita tutup wow perak dulu ya sebab wow perak tak pernah buat bertanding. Okey. Okey, kita cerita macam wow kucing, wow budi dengan wow bulan. 3 wow ni memang khas untuk Malaysia. Okey. 3 ni memang khas untuk Malaysia. Mana-mana pergi untuk bertanding macam Johor dengan Kelantan mesti bawa 3 ni. Tapi di Johor ada tambahan satu wow merak. Itu memang Johor punya. Tradisi Johor macam kita lah. Wow 1000 bulan kan. Okey. Kalau pergi Kelantan kena bawa wow puyuh. Wow merak ni simpan lah. Tak nak dah sebab bukan nak pergi ke negeri dia. Sebab kita nak pergi ke Kelantan kan. So kita bawa wow puyuh. 3 wow ni tetap ada. So bila macam akak lah kan. Akak buat wow dulu pembuat wow kan. Bila akak buat kan tak buat tu kan sembang seorang-seorang. Orang kata macam orang gila. Kan? Cantiknya anak mama ni. Kamu lagi cantik daripada orang lain. Bila sampai je kat tempat nak bertanding tu barulah akak lambungkan dia. Tengok terajunya ke kiri banyak ke kanan banyak ke orang kata pakai necktie kan. Bila dah buat semua tu dah sampai negeri mana nak bertanding ni baru naikkan dia. Okey. Tengok sebab kalau kita bawa daripada Perak ni kita okey cantik kan sampai Johor jalan jauh-jauh pening kawan. Kan kita dah boleh betul dah teraju ni. Bila sampai naik pasal apa pula aku ni ke kiri lebih. Kat Perak tu elok cantiknya. Dah pening. Pening kita bubur panadol. Bagi dia makan panadol. Apa pula mana bagi panadol? Nak apa bagi mana? Dah pening cok. Okey, panadol tu istilahnya Timor. Beli dekat hardware. Balancing. Balancing dia. Tapi bubuh di kepala. Bukan bubuh di sayap, bubuh di kepala dia. Bubuh. Kau kata makan panadol dah pening. Jalan jauh kan. Bubuh panadol dia. Tebal ke kecil ke ataupun kalau dah berat sangat kepala tu dah berat buang lah Timor tu. So nak balancing dia balik. Dan naik lagi cantik kan. Habis tu barulah pergi. Masa mula-mula akak bawa dia tu, akak usap kepala dia. Usap rambut dia tu lah. Rambut kan. Kalau kata kucing, baby kucing, bawa elok tu. Kamu kalau dengar tu cok orang kata apa? Merepek. Tapi bagi akak kata inilah sayang akak. Akak kata pergi elok-elok. Kamu nyombong, jangan campur orang sebelah-sebelah. Jangan gatal kamu nak pergi ke sana. Kamu tu perempuan. Akak kata kan. Pergi elok-elok. Sebab nak melambung orang lain. Nak nganjung orang lain. Kalau akak narik, kata cor pergi nak melambung kan dia sekarang kan. Cor pegang cor. Elok-elok tu. Kamu cantik tu baby mama ni. Elok-elok. Jangan kawan dengan orang lain. Kalau orang lain dekat, kamu pergilah tempat lain. Cakap dengan dia. Okey dah. Tukuk cium lah kepala dia. Pergilah. Orang-orang lain tak tahu lentah macam mana semangat demo. Kiri, kanan. Tak hidup tahu kan. Mungkin ada jampi-jampi demo. Jampi-jampi demo tu dah tentulah. Cakap kan. Udah pergilah cor bawa. Bawa teknik nak pergi melambung pun ada juga cara teknik dia. Megang dia tu. Megang betul-betul dah klipkan teraju tu dengan tangan ni. Tu terbang lah. Ada juga caranya tu. Bila terbang tu kalau kata betul dia ngikut aura kita. Kalau dia kata nyombong dia memang nyombong dia je lah. Dia tak peduli orang lain semuanya ke kiri. Dia seorang dia je kat situ. Lepas ke mana-mana. Dia memang dia tak peduli. Kalau ada aura kita dengan dia. Cok rasa kat sini Cok boleh kaitkan cara kau cakap dengan wow tu kan. Dia sebenarnya tak pelik. Sebab apa? Bukan tak pelik macam mana. Maksud Cok tu kalau orang yang sentiasa berfikiran ke arah yang tak patut ni, dia akan nampak ni ada jampi lepas tu dia cium pula. Aku tengok dia buat tadi. Tu sebab dia menang. Ini ada lah ni kan. Sebenarnya dalam moden ataupun istilah sains ni dia reverse psychology. Kita yang psikologi kita diri kita sendiri. Sambil kita bagi dia semangat, sebenarnya yang dapat semangat tu kita. Betul. Kita buat elok-elok. Aku lambung kau elok-elok. Lantaklah wow kamu rupa mana pun. Wow aku paling hebat. Itu sebenarnya. Betul. Cok dapat lah tu. Dapat rasa ya? Dapat rasa. Lepas ni boleh main ni ya? Balik ni sekarang tinggi kereta balik pakai wow ya. Letak belakang ya?
Selain daripada wow, sebab wow ni kelas dia tradisional. Tradisional. Ada tak yang kau tahu permainan tradisional di negeri Perak selain daripada wow? Banyak. Yang memang Perak punya. Memang Perak punya permainan. Permainan akak rasa yang paling banyak tu congkok biasanya lah kan. Congkok, tenteng dulu-dulu. Ya, tenteng. Lepas tu apa? Tarik nipoh apa? Tak ubi. Upih. Nipoh pula dah. Upih dulu-dulu. Iyalah. Lepas tu apa congkek, apa? Konda-kondi. Konda-kondi kan. Macam-macam sebenarnya permainan kita tapi udah tak nampak kan. Wow, kita di Perak pun rasa dah udah nak tidur. Betul. Cuma rasa tak ramai orang tahu dan orang percaya bahawasanya wow Perak tu ada. Wow 1000 bulan hari ni Kak Asmah dah bagi tahu kita wow 1000 bulan. Macam kita tengok wow 1000 bulan tu kita tahu dia cantik. Kalau kita nampak sedap dia bukan wow 1000 bulan itu. Wow. 1000 muka. Ambil sepotong dah makan. Benar. Ada satu hari tu, bukan satu hari, satu tahun lah. Kak Ab bawa pergi ke sekolah. Mengenalkan wow kita. Kak Ab tanya dekat budak sekolah, siapa tahu wow? Wow. Itu je. Itu je cikgu dia cakap. Tahu tak Perak ada wow? Wow dia kata. Alamak letih lah. Kat mana wow? Dalam buku cikgu katanya. Alah dekat duit siling Malaysia kita ada 5 kupang. Duit RM1 kita ada. Kak cakap kan. Lepas tu kata Perak tahu tak Perak ada wow? Tak tahulah cikgu. Tapi saya minat ramai orang Cina. Orang Melayu kita mana gadget. Letih coh. Itulah. Itu yang kata macam usaha Maib ni lah dianya. Harap-harap Maib kita ni maulah ketengahkan permainan kita. Kalau sebut pasal Maib, kita tahu dah Maib punya tujuan. Kenapa dia nak ketengahkan benda ni. Kita nak tanya kau punya peribadi. Kau kata tadi ialah berlaku kecederaan. Lepas tu give up ini, give up itu kan. Nak bersaing pula dengan lelaki. Kan? Tapi sampai sekarang, sedar tak sedar, kau sebenarnya masih lagi dalam arus dia. Masih lagi meneruskan. Kau tak mudik perahu, nampak cara tu. Mudik perahu ke tebing dan berehat. Kau masih lagi berjalan. Kenapa kau masih lagi nak meneruskan tradisi ataupun warisan kita punya wow ni? Okey, satu-satunya macam Chow cakap tadi ya, mudik ke hulu ke hilir kata ya. Mula-mula memang kau semangat. Kau semangat jumpalah arwah apa semua tu lagilah semangat sebab dia cikgu ya. Semangat. Bila dia dah tak ada tu Chow, mulalah dah kemudik lah perginya. Tak nak memang akak semua simpan. Akak punya persatuan sendiri yang akak lahirkan sendiri pun akak simpan. Memang semua akak simpan, tak ada. Satu hari Port panggil kak suruh akak buat demo lah kan belajar. Kak kata minta maaf akak tak boleh, akak dalam edah. Lepas tu kak tanya ustaz kata boleh sebab cari rezeki kan. Faham. Akak pun telefon balik Port, kak kata okey akak setuju. Kak sambungkan sebab dia kata kak tak ada kak yang nak letakkan orang mengajar dekat kemah kak ni. Memang kosong kak. Waktu tu akak rasa lagi seminggu. Lepas tu kak kata apa aku nak buat kat budak-budak ni nak mengajar. Kak telefon balik kak kata boleh tak kalau kak nak buat tapi pakai frame. Pakai frame macam mana? Pakai frame kita buat wall tapi buat kecil lah. Pakai bubuh dalam frame. Bubuh dalam frame cuba buat cuba balik. Sebabnya kak kata kak dah tak nak meraut wow. Kak sedih. Yalah. Sebab lalu berdua je meraut kan. Orang tu kata orang ni kata orang ni kan. Lepas tu kak kata kak tak nak meraut dah. Sampailah kak tak meraut. Kak kata kak tak nak cakap kan. Kak kata boleh tak kalau nak buat dalam frame. Buatlah kak. Janji dalam kemah tu saya nak kak yang duduk situ. Wow yang duduk situ. Saya tak nak orang lain katanya. Kira rezeki kak hari tu kak pergi. Pergi kak bawa frame je lah. Itu je lah yang mampu kak buat kan. Buat. Sampailah ke hari ni memang dengan frame kak buat. Mana-mana pergi kalau kata demo ke apa kan memang kak buat dengan frame. Ada yang meraut ada lagi. Hidup lagi orangnya cakap kan. Abang-abang kak sebelah sini ada cakap kan. Dia boleh je dah meraut kan. On je dia cakap kan. Daripada situlah untuk kak kata tak apalah kak tak nak dah cakap. Lepas dia pergi dia tak nak. Akak memang kak simpan habis. Akak tak pergi jadi juri. Sebab akak rasa tak seronok nak pergi seorang. Lepas tu orang-orang Majlis Pelayar Malaysia upkan akak pergi. Kami dah masukkan kamu jadi wanita tunggal Malaysia. Kami dah masukkan kamu jadi majlis pelayang satu-satunya wanita. Pengadil satu-satunya wanita. Mana kamu nak pergi lagi? Bangun. Datang untuk jadi pengadil. Kak kata insyaAllah. Kak cakap. InsyaAllah. Lepas tu pula ketua pengadil pun telefon kak. Mek datang ya. Yang pergi tetap pergi dia kata. Yang hidup tetap hidup. InsyaAllah Kak cakap. Tapi dalam pada insyaAllah tu Kak kata buat apa aku nak duduk diam. Aku duduk diam ipoh pun tak ada apa. Kak cakap kan. Pergilah. Pergi dah seronok dapat jumpa kawan-kawan. Mana release tension kita dah tak ada waktu tu kan. So akak pergi. Start dari situ akak bangun. Akak bangun. Tapi persatuan akak tidur. Akak seorang je pergi. Sana pergi sini orang panggil. Akak pergi kan. Memang mata kata akak pergi. Tapi akak pergi lonely lah. Seorang kan. Seorang. Lepas tu persatuan hidup lagi. Lepas tu terjumpalah kakak-kakak akak ni. Dia kata apa guna As. Kau ada persatuan sendiri. Kau pengerusi. Apa kau nak buat dengan persatuan? Tidur. Kak cakap.
Malas lah kak cakap kan. So kakak-kakak ni bagi semangat. Mak saudara kakak pun bagi semangat. Ramailah bagi semangat kawan-kawan kan. Kata kak cuba bangun balik. Kak kata tak apalah buatlah. Buat. Alhamdulillah baru ni Barat Agung naik lagi nama kak. Alhamdulillah. Mungkin So tak adalah kemudik dah. tak ada mudik dah. Tak ada mudik. Dia turun balik sampan, jalan balik. Naik kapal terbang naik kata. Dia memang kita hidup kita ni memang semuanya pinjaman. Ya, pinjaman. Mungkin Allah tu ambil balik apa yang dipinjamkan pada kau, iaitu semangat seorang suami tu. Semangat war kata ya. Semangat war tu daripada seorang insan bergelar suami, dia ambil. Dia pinjaman dia. Tapi dia pinjamkan yang baru yang lebih banyak. Ya, betul. Mak saudara, kawan, kakak-kakak ke apa semua kan. Dan hari ni dia pinjam ataupun dia hantar pula Maik dengan Usi untuk kau ni lagi. Sebab benda yang kau buat ni pertamanya orang lelaki kan. Kau pun sendiri khabar kau lah juri ataupun pelayang seorang perempuan kan. Jadi benda ni pada kau kena teruskan. InsyaAllah. Kena teruskan. Kau pun masih lagi muda, masih lagi ya Allah ya Tuhan. Kuat. Baru 5 tahun. Masih lagi kuat. Seorang perempuan boleh angkat kau sebesar 10 kaki. Bayangkan betapa dahsyatnya tu. InsyaAllah. Tadi kau ada khabar pada Cho tadi. Kau cerita elemen-elemen yang ada pada tu ada juga mesej Islamiknya tu. 2, 3, 3, 4 tu tadi kan. Semayang tu tadi. Lepas tu bulan bintang bintang rukun Islam. Itu dari segi perspektif Islamnya. Kalau kemelayuannya, kau rasa apa yang ni ataupun alat permainan tradisional lah, senang cerita. Kalau ni skop sangat kan. Skop permainan tradisional ni apa yang boleh kau kaitkan dengan kemelayuan kita hari ni? Maksud Cho macam ni lah, nak bagi mudah punya soalan kan. Kau rasa permainan tradisional ni lebih baik daripada permainan yang moden-moden ni kepada anak bangsa kita? Maksudnya ni kalau lah betul-betul dia membuat kan jat-jat negeri tu, bermakna kita boleh tengok negeri tu macam mana PA-nya, negeri ni macam mana dia punya adunan tradisi depa kan. Ada resam dia. Ada resam dia. Lepas tu kalau sebabnya sekarang ni kami ni memain sebab tak ada NGO mana-mana nak support kita orang kan. So kalau ikutkan akak ni lah nakkan pakaian tradisional kita, Melayu puteri Perak, baju Perak kan. Naikkan Tapi bajet kami memang tak ada lah cakap kan. Tapi bila setiap kali macam depa ke bengkel, bengkel tu yang kau kata 3 hari 4 hari depa kan. Bila depa turunnya kan, pakaian tradisi depa dah keluar. Johor dengan cara Johor, Kelantan dengan cara Kelantan, dengan ngikat sini lah, ngikat situ lah cakap kan. Tapi bila Perak, baju t-shirt, seluar tracksuit, seluar jean, itu ajalah. Maknanya caca barbar. Kalau kata kita pergi jat-jat negeri lah cakap kan. Kalau kita tengok Kelantan macam ni, maknanya kita tahu ada resam depa macam mana. Maknanya macam Perak ni memang tak pernah buat lagi lah festival layang-layang cakap kan. InsyaAllah kalau dapat kata izin dia Allah, Datuk pun nak cuba tolong daripada MPM kan. Memang dah kabar dekat akak tahun ni tahun depan nak buat dekat Perak. Kalau ikutkan jadi hari tu PRU tahun berapa? 5 tahun sudah ada kot ya. 5 tahun sudah. 5 tahun sudah terjadi dekat Lumut. Kalau ikutkan. Kalau ikutkan memang dia pun nak buat seminggu kali dengan ulang tahun Sultan Perak. Kira bulan 11 ni lah itu dia pun nak buat. Tapi sebabkan PRU tak jadi. InsyaAllah satu hari nanti akan jadi. InsyaAllah tahun depan. Memang Datuk kata kau bawa je jumpa Cho, kata-kata apa-apa je ada. Boleh. Cho akan tengok. Boleh. Cho akan tengok je lah. Tapi kalau kat Ipoh kau tu kata kat Ipoh tu kau dapat kau seronok nak buat kan. Hiduplah sampai ke Lumut jauh benar. Tapi lah Lumut dia punya suasana dia lagi best. Itulah memang nak terjadinya hari tu dekat Marina. Memang dah deal cantik dah. Tapi tak ada Perak. Makna ni memang tak ada lah. Cuma mungkin ada bengkel lah. Akak mohon hari tu untuk bengkel kan mengaburkan ke orang Perak, kita ada Perak. Lepas ni Cho rasa kalau buat pertandingan apa semua memang kena tonjolkan. Kita ni kena tonjol. 1000 bulan ni memang. Jemput minum kau sambil-sambil. Ya, sambil-sambil je. Maknanya kat sini apa yang Kak Asmah bagi tahu, macam soalan Cho pada Kak tadi untuk kebaikan untuk orang Melayu kita ni kan. Sebabnya permainan tradisional ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan tradisional warisan kita ni, dia mesti bersangkut paut dengan kita punya kehidupan kita ni. Bukan contoh barang tu. Bukan barang tu saja. Kalau kamu tengok podcast sebelum ni contohnya tudung saji kan. Bukan barang tu saja. Diri kita pun ada sangkut pautnya. Jadi macam Kak gabung
gabar tadi, kalau contoh lepas ni kita buat untuk negeri-negeri kan, kalau nak main wow tu mestilah pakaiannya bukan boleh pakai slow jean, kasut sport kan. Itulah pakaian akak selama belas tahun dah. Belas tahun. Belas tahun akak terjebak ni tahun 1999 ada. Jadi ada pakaian dia yang sesuaian, ada pakaian tradisional ke macam mana? Tak ada. Tak ada, kau pakai login je, t-shirt je. Sedih kan. Sedih. Jadi maksud kau dekat sini, dia gabar tadi, kau gabar kalau buat kita pergi ke Kelantan, kita tengoklah macam mana adat resam dia. Ya, betul. Maknanya kena buat yang selepas ni, buat secara yang betul. Ya. Betul-betul warisan kita. Kalau orang dulu macam mana pemakaian dia. Ya. Lepas tu bila dah ada majlis itu, ada makan-makan, ada minum-minum, keramaian dia tu macam mana. Pergi Kelantan tengok gedung-gedung depa pukul gong apa semua kan. Rebana ke apa benda kan. kan. Pergi Johor dengan adat resam permainan demo di Johor kan. Alat muzik lah kan. Ya. Jadi kok mana pun dekat sini sambil-sambil kita bermain. Main ni matlamat kita nak seronok kan. Jadi secara tak langsung kita dapatlah connect. Oh tu warisan negeri tu. Oh tu warisan negeri ni. Gitu koma. Bahasa-bahasa demo tu pun kita daripada tak faham jadi faham. Kan. Kalau bahasa kita, bahasa orang Perak ni demo tak faham. Kita ada subtitle. Kita ada hashtag je. Sebab lorat pun warisan kau. Ya benar. Kita kena nak tak nak kita kena ketengahkan. Kita kena kuat, kita kena naikkan. Ya betul. Sebab generasi kini demo kurang. Ya, demo kurang. Demo rasa malu. Ya. Pada kita tak perlu malu. Benar. Tak perlu malu sebab inilah identiti kita. Ya. Macam baru ni lah anak akak pergi Kuala Lumpur pergi ambil barang anak akak ya. Yelah, ada Johor ada, Perlis ada, lepas tu ada satu budak tu daripada mana dari mana ke. Ada 3 orang lah. Dia kata, seronok lah dengar mama sembang cakap Perak tanya kan. Apa yang seronok sama je kan. Katanya, tak adalah dengar macam hantu Mak Limoh cakap macam. Kata kau mendengar hantu Mak Limoh belum cakap lagi. Ya benar-benar cakap kan. Sedap lah mama. Dia punya bahasa tu lembut je. Lembut lah komen ya. Belum kena timing. Belum kena timing lagi. Hantu raya tak keluar. Itulah kebaikan dia. Kebaikan dia. Lagi satu, kalau kita tengok cara kita ambil balik tajuk wow kita kan. Seorang tukang tarik, seorang tukang anjung. Tukang anjung nama dia. Tukang anjung. Tukang lambung lah. Tukang lambung lah. Tukang lambung. Jadi orang dulu, orang lama kita yang mereka ni kan, kita tengok dia mementingkan kerjasama dengan ukhuwah. Silaturahim. Betul. Kalau tukang anjung dengan tukang tarik tak okey. Udah. Tak boleh lah. Ke laut perginya. Ke laut pergi. Jadi kena sepakat. Jadi apa-apa silaturahim tu nombor 1. Ya betul. Kan? Betul. Lepas tu kesabaran. Nak meraut, nak melentur, nak ngikatnya tu. Dah siap. Tiba-tiba bila terbang macam kok kabur awal tadi, dia ke kiri lebih. Ke kiri lebih. Dah kena betul kena tie-nya. Dah kena betul kan. Jadi kena sabar. Itu nilai-nilai yang sebenarnya orang Melayu patut ada. Ya betul. Nak membuat baju dia tu pun bukannya mudah. Masa nak sobek tu, hiduplah kau membawa je. Menyobek tu bukan senang. Jari anak akak pun dah habis cedik orang kata. 5 jari. Salah sendiri pun letak pisau kata je. Allah. Benda nak mudah, jadi. Benda nak jadi kan. Berapa orang anak akak? Anak akak? Ramah 7. Ada yang mewarisi? Tak ada. Sedih kan. Yang menyobek seorang. Seorang. Seorang je sobek. Yang lain-lain semua tak nak. Nengok aja. Belum lagi kot. Tak tahu lah kok sebongsu tu nasuk. Kita tahu lah kan. Tapi bongsu pun hidup lah rasanya. Dia mereka benda lain boleh lah. Belum lagi tu. Belum lagi kamu. Satu hari nanti dia akan tengok bila dia dewasa nanti dia akan tengok podcast kita ni. Dia tahu lah betapa hebatnya ibu mereka. Ibu ke mama? Mama. Betapa hebatnya mama dia kan. Orang perempuan yang cukup dikenali di dalam warisan wow. InsyaAllah. Hebat. Memandangkan nak kata kok ni terlampau dari segi umur tu veteran gitu, tak veteran. Iya ke? Tapi orang lama. Orang lama. Bila kita jumpa orang lama, kita nak pandangan orang lama kepada generasi kini yang lupakan mainan tradisional kita, terutamanya wow. Kan? Apa pandangan kau kepada generasi kini
dan harapan kau pada demo. Harapan kok satu je lah. Sebabnya sekarang ni gadget kita terlampau banyak. Kan? Apa pun gadget. So, permainan tradisi kita ni memang mereka dah tak nampak. Harap yang ada dalam buku je lah. Itu je. So, banyak pun akak bawa pergi ke sekolah apa semua pun mereka macam je. So, kalau boleh kita nak perbanyakkan lah permainan-permainan tradisi kita ni ke sekolah-sekolah. Betul. Maknanya betul. kita open lah buat macam event ke apa permainan tradisional. Cakap kan makna tiap-tiap bus tu ada permainan mereka sendiri. Mungkin kat situ ada minat demo. Kod demo ada minat. Tapi jenuh nak mengasah demo sebenarnya. Iyalah betul. Sebab kita ambil proses mengasah tu Kemudian orang pengaruh luar demo dah asah demo lebih lama. Betul. Demo kita lahir-lahir dah nak gadget ni. Betul. Dah besar apa kita disajikan dengan gadget lagi. Betul. Jadi kita makna permainan tradisional kita ni memang dah orang kata dah lapuk. Dah lapuk. Bila akak kata wow kan, Perak ada wow ke? Kata Perak memang ada wow. Cakap kan memang ada nama dia sendiri. Cakap kan nama pun sedap. Orang lain tak apa-apa nama. Cakap kan ini sedap wow 1000 bulan lagi. Cakap kan orang lain wow pungguk, wow puyuh, wow merak. Satu namanya ni wow 1000 bulan. Masya Allah. Kalau dikupahkan tu kita tengok bulan, kita rasa apa? Rasa indahnya lawanya bulan. Tenang je. Orang kata memang Perak antara nama yang sedap lah. Sama juga dengan nama persatuan akak. Persatuan wow 1000 bulan Ipoh Perak. Akak memang nama tu juga akak kumpul. Walaupun masa akak hantar akak punya laporan kan dekat Majlis Pelayar Malaysia, dia kata kenapa nak bubuh wow 1000 bulan Malaysia? Akak kata wow 1000 bulan ni lah wow Perak. Akak cakap saya tak nak macam war negeri lain bila hantar persatuan macam persatuan persatuan Pahang, persatuan Terengganu apa semua kan. Tak nak bubuh negeri, saya nak bubuh nama dia juga. Dia berkata lain daripada yang lain dia cakap. Padu. Usaha yang saya rasa sangat murni. Dan kalau berpaksikan nawaitu yang sebenar-benarnya, tak mustahil Allah kurniakan pahala yang berlipat kali ganda pada Kak Asmah kita. Amin. So nak kongsikan satu petikan. Okey, boleh. Nilai keislaman yang kita boleh masukkan dalam tajuk kita hari ini. Daripada Al-Quran surah Al-Mu'minun 23:3, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan sia-sia. Maka kita boleh kaitkan di sini buatan dan perkataan yang orang kata sia-sia ni. Jadi bila kita main permainan tradisional ni, kita lebih contoh daripada nak buat, kita duduk bincang, sakit kepala, nak apa ni, lentor sini, ikut ini, ikat ikut ini, bagi balancing semua. Sepakat kamu nak lambungkan kopi ni, aku tarik kopi ni, silaturahim. Lepas tu dia pula khabar kopi ni. Jadi mana sia-sianya? Selagi dia jaga semayang, waktu semayang kan. Waktu petang apa sekarang dah selesai apa semua, baru kita pergi main. Jadi bila menjaga semua tu, dia landasan yang betul lah. Iyalah, betul dia lah. tak sia-sia dan permainan dia sihat. Kan? Otak dia sihat, fizikal luaran dia pun sihat. Itu. Jadi itu apa dalam Quran dah sebut dah untuk kita. Tinggal lagi kita tak sedar. Kita lebih memilih yang duduk dalam terperuk dalam bilik kopi ni. Menung je kan, tengok gadget, apa dapat? Lagi handphone, bazir current kat situ, makan entah ke mana semayang, entah ke mana apa semua kan. Jadi itu sangat penting apa yang kita kongsikan. Syabas kepada pihak Maib dan juga USI kerana ketengahkan podcast warisan untuk kita. Di masa akan datang ni, pelapis-pelapis kita akan pandang benda ni, insyaAllah. Pandangan ulama' juga kak, Imam Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa hiburan dan permainan yang tidak melalaikan, macam cakap kabar dia, hiburan dan juga permainan yang tak melalaikan boleh menyihatkan jiwa dan jasad. Bila fikir benda-benda tu datang, perkara yang kita buat tu positif, perkara yang baik, so mestinya hasilnya tu baik. Itu je kesimpulan dia. Itu je kesimpulan dia. Betul. Yelah macam kami kan, kalau masa bertanding dulu buat ini bila dah buat dah buka-buka dah dapat satu war, sedikit war dia kan. Bila akak masukkan kala, akak tanya Cor, okey tak Cor kali ni? Ahmad masuk kala lain pula. Ini macam ngam je kok. Kita try pula dengan ni. Apa lawa juga. Apa kata 3 kala? Tak boleh ni, tak boleh lawan ni kala lain. Maknanya sepakat. Itu yang Cor kata tadi tu. Betul. Sepakat kan. Ukhuwah tu. Ukhuwah tu kuat, silaturahim tu kuat kan. Pemikiran buat sama-sama sampai habis sama-sama. Betul. Walaupun coraknya pun sama. Tapi bila masuk kala lain, orang tak nampak yang corak tu sama.
sama. Hmm. Bermakna dia punya rangka bunga dia tu. Yeah. Rangka bunga walaupun sama, tapi bila dah masuk color-color tu kan, color katalah punya tu warna biru semua. Okey. Akak pula tone hijau semua. Ha-ha. Lagi seorang pula tone biru semua lah kata ya. Color-color lain-lain kan. Habis tu bila tu lain ni. Lain. Tapi bila mata juri tu kan, tak sama. Bila kata bila juri tu nak kena peka matanya, telinganya, itulah dianya. Faham. Okey Kak, kita tak ada masa yang begitu lama untuk Okey, kita tak buat apa. podcast ni. Mungkin di akhir-akhir ni ada yang kata-kata atau apa-apa yang Kak nak luahkan dalam isi hati berkaitan. Nak kena nangis hidup. Nak teroyok pun boleh. Nak kena nangis lah pula ya. Yang terbuku di hati berkaitan dengan wow ni yang kau nak sampaikan. Boleh kita silakan. Okay. Akak cuma tak adalah luah apa kakam teroyok vlog kata ya. Kau boleh teroyok sekali. Boleh ikut belakang ya. Okey, kok cuma satu je lah harap-harap kata negeri Perak ni bangunkanlah balik. Untuk wow ni lah cakapkan sebab memang wow ni memang dah tidur sangat-sangat. Tak kisahlah mana pelusuk mana ada, bolehlah ambil nombor kok. Cakapkan apa-apa WhatsApp jangan telefon. Sebab telefon kalau kok tak save memang tak dapat. Pendek jari pun tak dapat. Kau mau WhatsApp lah nombor kok kata saya nak belajar wow cakapkan. Sebab memang dah kata apa dah luput. Memang dah luput. Kalau akak nak nipu akak terpaksa pergi cari orang luar. Makna negeri luar main untuk Perak. Tapi tak larat lah pula duit kami pun memang tak ada. Support daripada negeri pun tak ada. Semua tu adalah kos. Semua tu ada kos cakapkan. So harap-harap negeri Perak ni bantu-bantulah persatuan wow ni. Sebab memang mana-mana pergi pun memang orang kata kami nak buat kat Perak. Kami nak buat kat Perak. Bila Perak nak buat. Tapi nak buat macam mana Betul. Udah tak mandang semua-semua tu kan. Betul. So harapan aku moga-moga adalah anak-anak muda kita bangunlah. Cubalah untuk meneraju wow kita ni. Sebab akak ni ikutkan bukannya dalam Malaysia dah sebenarnya akak dah main. Luar negara pun akak dah pernah main. Pergi luar negara. Pun dekat seberang je. Mana? Cakapkan Thailand. Okey tu. Kan walaupun seberang je belum lagi nak naik kapal terbang kan. Walaupun sana pun kata akak pernah pergi ke Satun. Ni bulan 12 ni insya-Allah akak nak pergi ke Songkla. Dekat belah sana nak pergi main. Itu bukan akak buat Wah Perak punya lah. Akak pergi main untuk yang international punya. Baru-baru ni akak pergi ke Melaka. Akak mewakili pelayang lain lah. Sebab akak nak cuba kan. Untuk yang kebangsaan punya. International punya. International tu macam sotong semua tu lah. Yalah. Memang akak ada bawa sendiri punya. Tapi orang kata apa, angin tak berapa nak cantik sangat itu tak, so tak dapat rambung lah. So cuma satu tu je lah, bangunkanlah anak-anak muda pun semua kan. Lah harap banyak-banyak lah kalau ada yang NGO mana-mana ke kan. Panggil lah akak untuk buat bengkel. InsyaAllah. Setakat ni JKKN dengan kau macam mana hubungan? Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada je akak kadang ada pergi sembang. Maknanya ada jugalah agensi yang pandang keberadaan akak ni. Baik, Koma, kita sampai ke penghujungnya. Ini pun kita dah bagi extra lagi. Untuk Koma yang di luar sana yang nak pesan satu selagi kita ada warisan kita jaga sebaik mungkin. Macam sisi tepi Chor ni satu butir permata yang ada di negeri Perak yang masih dalam keadaan sihat, masih lagi umurnya mampu lagi untuk menggalah tugas ni. Kita hargai sebab apa, kalau dah tinggi yang betul-betul dah berumur sangat, dah uzur kan, mungkin dia dah tak mampu dah, dia dah ada batas, dia dah ada had dah. Sekarang ni kok masih lagi kuat, jadi kita hargai butir permata yang ada di negeri kita. Dan hari ni Chor ucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Asmah dengan perkongsian wow yang Chor sendiri tak sangka-sangka. Kita dapat nama wow negeri kita, kita dapat apa elemen yang ada pada wow negeri kita yang berunsur agama, yang tak lari daripada agama, tak lari daripada nasihat dan juga alam semula jadi kita. Itu sangat-sangat bernilai hari ni. Terima kasih Kak, semoga panjang umur, murah rezeki. Amin. Sentiasa semangat. Lepas ni jangan tidur-tidur dah. Amin. Teruskan semangat. Kami tukar gambar ya. Tukar gambar kat Museum Perak. Museum Perak Tepin tu gambar orang Kelantan. Dia dengan orang Kelantan. Dia orang Perak. Orang Perak ya, gambar Perak ya. Boleh. Okey, sampai jumpa lagi Koma. Support akak kita di media sosial dia. Support juga podcast kita. Nantikan podcast kita yang seterusnya. Dicetuskan oleh Maib dan juga Upsi. Jaga adat, jaga warisan, jaga agama. Dapat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.